Bismillahirrahmanirrahim. Pasang-pasang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salamun ala ibadil ladzina istafa. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Kita masuk pada muka surat 15. Bawah sekali itu ketiga mukhalafatuhu lil hawadith. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Wa nafa'ana bi'ulumihi Bihi wa bi'ulumihi. bihi wa ulumihi. Mula. Qala al-musannif. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Ketiga, mukhalafatuhu lil hawadisi, artinya tiada bersamaan wujud Allah Ta'ala itu bagi segala wujud baharu, halnya semata-mata di dalam zatnya dan sifatnya dan af'alnya. Karena itulah berkata-kata musannif radhiyallahu anhu, wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal kidamu, yakni bahawa sesungguhnya karena yang diperoleh dengan Adam itu mukhalafah dengan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifatnya dan af'alnya. Syahdan wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf itu mengiktikadkan bahwasanya zat Allah Ta'ala dan sifatnya dan af'alnya itu mukhalafah dengan segala wujud yang baharu. Dan kata setengah ulama, arti mukhalafah lil hawadisi itu maka iaitu racan daripada menafikan barang yang tiada patut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala seperti jirim dan arad dan kuliat dan juz'iyat dan barang sebahagainya. Okay, cukup. Alhamdulillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Minggu lepas kita telah habis perbahasan tentang qidam. Khulasahnya qidam dibagikan kepada tiga. Qidam zati seperti mana qidamnya Allah Ta'ala. Yang kedua qidam idhafi, seperti mana qidamnya ayah berbanding anak. Dan yang ketiga qidam zamani, yakni qidam semalam berbanding dengan hari ini. Maka hari ini kita masuk sifat salbiyah yang kedua, dan dari segi sifat 20 dia adalah ketiga. Yang keempat, ketiga mukhalafatuhu lil hawadith, yakni bersalahannya Allah Ta'ala itu lil hawadith dengan makhluknya. Hawadith itu makhluk ataupun sekalian perkara yang baharu. Jadi benda yang baharu itu makhluk lah. Artinya tiada bersamaan
Apa maksud mukhalafah ni, berselisih Allah Ta'ala dengan makhluk ni? Apa maksud dia? Artinya tiada bersamaan, tiada serupa, tak sama. Wujud Allah Ta'ala itu bagi segala wujud baharu. Halnya semata-mata dalam zatnya dan sifatnya dan af'alnya. Jadi maksud mukhalafah itu adalah 3 perkara. Baik dari segi zat Allah, baik dari segi sifat Allah, baik dari segi af'al perbuatan Allah, tak sama dengan makhluk dia. Tak apa? Tak sama dengan makhluk dia. Yang ini bersalahan, tak boleh sama dengan makhluk dia. Malah kata ulama, qidam itu sendiri menunjukkan dalil bahawa Allah itu mukhalafah dengan makhluk dia. Kenapa qidam itu sendiri maksud? Allah Ta'ala wujud tanpa didahului oleh Adam. Allah Ta'ala itu wujud tanpa didahului oleh Adam. La masbuqun lil Adam. Adapun kita ni selain daripada Allah Ta'ala makhluk, wujudnya kita didahului oleh Adam. Jadi bila qidam, sudah tentu Allah Ta'ala itu mukhalafah dengan makhluknya yang bersifat Adam, yang bersifat hadis. Maka kerana itulah berkata musannif radhiyallahu anhu, yang ini tuan pengarang kitab ni radhiyallahu anhu, semoga Allah redha padanya. Siapa tuan pengarang kitab? Syekh? Tak tahu tuan pengarang kitab lagi. Kena semayang taubat dulu tak? Syekh Ibrahim Laqani. Syekh Ibrahim Laqani. Ni tuan pengarang. Tuan syarah saja dia tak bagi tahu. Diterjemahkan dia oleh seorang ulama Jawi dengan bahasa Melayu. Tapi tuan matan tu Syekh Ibrahim Laqani. Sebut ramai-ramai Syekh Ibrahim Laqani. Apa kata Syekh dalam matan dia? Wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hazal qidamu. Jadi kita nak mengaji matan ni lagi ni. Wa innahu lima yanalul adam, yakni bahawa sungguhnya kerana yang diperoleh dengan Adam itu. Siapa yang diperoleh dengan Adam? Kita lah. Makhluk selain Allah diperoleh dengan Adam. Yakni kita didahului oleh Adam. Dulu kita tak ada. Kemudian baru kita ada Allah Ta'ala. Jadi musannif kata, sesungguhnya, bagi tahu dia orang slow sikit. Kurang sikit suara. Sesungguhnya kerana yang diperolehi dengan Adam itu mukhalafah yakni berselisihan, tak sama. Burhanu hazal qidam, dengan wujud Allah Subhanahu wa taala. Dengan burhan yakni dengan dalil wujudnya hazal qidam. Siapa qidam? Zat Allah Ta'ala. Jadi matan ni cara mudahnya adalah sesungguhnya makhluk yang didahului oleh Adam itu dia tak sama dengan kewujudan Allah yang mana qidam. Faham tak? Itu secara mudahnya. Tengok sekali lagi. Yakni bahawa sungguhnya kerana yang diperoleh dengan Adam. Siapa yang diperoleh dengan Adam? Makhluk selain Allah. Apa maksud diperoleh dengan Adam? Yakni didahului oleh Adam. Itu mukhalafah, yakni itu berselisih, tak sama dengan wujud Subhanahu wa ta'ala yang qidam. Yakni mukhalafah dengan wujudnya pertama, yang kedua dengan sifatnya, dan ketiga dengan af'alnya. 3 perkara tak sama dengan makhluk dia. Dari segi zat pun tak sama, dari segi sifat pun tak sama, dan dari segi af'al pun tak sama. Faham tak? Selalunya dari segi zat ni orang memang dia menafikan awal-awal Allah Ta'ala tak sama. Itu tak ada masalah. Bila sebut dari segi zat ni, orang tak akan fikir Allah Ta'ala itu ada mata, ada tangan, ada kaki dan sebagainya. Kan? Melainkan ada setengah orang lah. Tapi
yang apa panggil, yang sama-samanya, yang semaburnya bahasa petani adalah dari segi sifat Allah Ta'ala itu dan juga af'al. Maka 3 perkara, wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sifatnya dan af'alnya, perbuatannya, af'al perbuatannya, itu mukhalafah, yakni berselisih, yakni tak sama dengan segala wujud yang baru. Yakni zat Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, sifatnya tak sama dengan makhluk yang baru, dan af'al perbuatannya juga tak sama. Sama mungkin dari segi perkataan, Allah ada kudrat, kita ada kudrat ke tak? Allah ada apa lagi? Allah ada iradah, Allah ada ilmu, kita ada ilmu. Tapi dari segi hakikatnya tetap tak sama. Mukhalafah dengan segala wujud yang baru, yakni kita lah, makhluk Allah Ta'ala ini, masih Allah itu semua wujud yang baru, yakni baru ada, dulu tak ada, diadakan oleh Allah Ta'ala. Dan kata sesetengah ulama, ulama lain pula bagi pengertian arti mukhalafah lil hawadis itu, kata setengah ulama arti mukhalafah lil hawadis itu maka iaitu rocan, statement, ungkapan. Rocan apa? Ungkapan daripada menafikan barang yang tiada patut bagi Allah Ta'ala, seperti jirim dan arak dan kuliyah dan juz'iyah. Ulama lain pula kata bila sebut mukhalafah, maknanya dia satu rocan, ungkapan daripada kita nak nafikan Allah Ta'ala itu daripada barang yang tak patut. Ma la yaliqu billahi ta'ala, barang yang tak layak, tak patut bagi Allah Ta'ala. Dari segi apa? Bagi Allah Ta'ala seperti jirim, yakni seperti berjirim. Seperti jirim itu seperti berjirim. Dihimpun daripada banyak molekul-molekul, maka terwujudnya jirim. Dan arak ni barang yang menumpang sesuatu, nak ada dia. Dan arak itu makna berarak, menafi Allah Ta'ala daripada sifat yang tak patut bagi Allah, seperti berjirim dan berarak. Dan kuliyah ni total lah, kul. Ada apa? Kuliyah, keseluruhan. Bila ada kuliyah, dia ada had, ada batas dia. Kuliyah seperti kita ni, seluruh tubuh ni kul kita. Dan juz'iyah ni juzuk, bahagian. Tangan ni satu juzuk. Tangan ni juz'un minal jisim, dia panggil. Kaki juz'un minal jisim, satu bahagian daripada jisim. Mata, telinga dan benda lain lagi, itu juz'iyah. Itu semua perkara-perkara yang tidak layak, tidak patut bagi Allah. Itu makna mukhalafah, kata setengah ulama. Tetapi kalau mengikut pengertian ulama hak ini, nombor 2 ni, dia tidak menyeluruh lah. Dia hanya menafikan tak sama dari segi zat sajalah. Adapun tak sama dari segi sifat, mukhalafah dari segi af'al itu dia tak menafikan lagi. Jadi ta'rif hak kemahnya adalah ta'rif hak pertama tadi. Itu dia. Maka dia kata seperti jirim, berjirim, dan arah seperti berarah, dan kuliyah dan juziyah, dan barang sebahagiannya dan sebahagiannya lain seperti berjihah, berpihak. Allah Ta'ala itu berarah, duduk di atas, di bawah, di tepi, di celah, di kiri, di kanan, di tengah. Semua itu adalah barang yang tak patut dinisbatkan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan barang sebahagiannya, kerana apa? Kerana bahawasanya segala wujud yang baharu itu, kerana segala wujud yang baru itu, yakni wujud kita ni, wujud makhluk ni apa? Segala wujud yang baru itu ada kalanya jisim, dan ada kalanya jauhar, dan ada kalanya arak. Kerana kita ni, perkara yang baharu ni, makhluk yang baharu dijadikan Allah Ta'ala ni, dia tak boleh lari. Sama ada dia jisim, ataupun dia jauhar, ataupun dia arak. Itu. Jisim, apa maksud jisim? Jisim adalah barang yang dicantum daripada 2 fasul aidah.
Barang yang bercantum daripada 2 juzuk ataupun lebih, itu jisim. Ataupun takrif yang lain, barang yang mana boleh kita tunjuk akan dia. Tak? Masing boleh tunjuk? Masingnya tunjuk gula je lah. Tak tunjuk ke masing. Tunjuk ke arak, tunjuk pada gula. Pedahnya tunjuk pada mulut. Mana benda yang ada dimensi dia, itu jisim, ada dimensi. Ada apa? Ada gemuk dia, ada panjang dia, ada lebar dia, itu jisim. Kemudian sama ada dia apa tadi? Jisim. Ataupun dan ada kalanya jauhar. Ada kalanya dia jauhar. Apa maksud jauhar? Jauhar ni bagi dua. Satu jauhar murakkab, satu jauhar firi ataupun jauhar farak. Orang pondok panggil jauhar firi. Jauhar murakkab ni adalah jauhar yang digabung, dicantum daripada banyak molekul-molekul. Contoh air ni ada molekul-molekul dia. Kalau dalam Google kita ambil gambar air tu, ada seperti mana sarang madu tu. Ada nombor-nombor dia, G ke H apa? H2O ke apa? Orang majlis sains tahu lah. Itu molekul-molekul. Bila bergabung molekul-molekul tadi, maka terbentuklah sebuah jauhar bagi air. Air itu satu jauhar. Tapi tetap boleh dibelah, dihirih, dibahagi. Tetapi apa dalil air boleh dibagi? Bila dia kerah, bila dia beku. Bila dia beku jadi ais, maka boleh dibelah, dibentuk dan sebagainya. Yang kedua, jauhar farak ataupun jauhar firi. Jauhar farak ni seperti atom zarah, zarah-zarah, atom, proton sagar dan sebagainya. Apa lagi? Proton, nukleon. Yang mana molekul-molekul yang tak boleh dibelah, tak boleh dihirih, tak boleh dipotong dan sebagainya. Tak? Itu dipanggil jauhar firi. Jadi selain daripada Allah, benda yang baharu ni, kalau dia tak jisim, dia jauhar. Kalau dia tak jauhar, dia arak, seperti masin pada gula, pedah pada lada, dan masin pada garam. Dan juga benda-benda lain lah, pergerakan kita, gerak, duduk, diam, bangun, berdiri, sebagainya, itu arak yang lekat pada kita. Nanti dia bagi tahu lagi apa jenis arak. Benda-benda ni kita mengaji secara detail di dalam ilmu asyarah, maqalatul asyarah. Dia mengaji secara detail. Kita setakat ni lah cukup. Maka dia kata benda segala yang wujud yang baru itu ada kalanya jisim, ada kalanya jauhar, ada kalanya arak. Kalau jauhar tadi dibagi kepada 2 dan arak itu dibahagi atas 4 bahagi. Arak pula dibagi pada 4. Ada 4 bahagian arak ni. Pertama zaman, kedua makan, ketiga jihah, keempat had. Arak ni dia bagi pada 4. Pertama zaman. Zaman ni ada 3. Past tense, present tense, future tense. Zaman yang lalu dipanggil past tense. Future tense sekarang ni. Future tense akan datang. Present tense akan sekarang ini. Jadi Allah Ta'ala tidak ada sangkut paut dengan arak. Dengan apa? Dengan zaman. Dengan masa. Nak sangkut paut apa? Kerana Allah Ta'ala yang mencipta masa. Masa itu dinisbahkan daripada wujudnya matahari dan bulan. Cukupnya bergerak bulan 30 hari, panggil 1 bulan. Bergeraknya matahari 365 hari, cukup setahun. Habis itu sebelum ada bulan matahari, mana ada masa. Jadi Allah Ta'ala ni tak boleh disandarkan dengan masa, kerana wujudnya Allah Ta'ala itu wujud yang qidam, tidak didahului oleh siapa-siapa. Tidak didahului oleh Adam. Wujudnya ma'awwalalahu, wujudnya secara tidak ada awal bagi dia. Tidak ada permulaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi arak yang pertama adalah zaman, masa. Masa itu arak. Masa itu adalah arak.
ataupun amrun i'tibari, boleh kita pakai. Boleh tunjuk masa, mana masa? Mana masa? Tak boleh tunjuk masa. Kita faham masa. Sekarang masa berlalu, semalam, besok. Kita faham. Kita reti, kita faham. Itu amrun i'tibari. Yang pertama adalah apa? Arab. Yang kedua adalah makan. Pertama zaman, kedua makan. Ni makan bukan makan Maggi apa ni? Curi-curi pelajar makan Maggi. Ada. Makan adalah tempat. Kalau kita ngaji secara detail lagi, makan ini bila dia panggil, bila kita isi air dalam gelas ni, lapisan dalam ini bila bertemu dengan lapisan luar air bila masuk dalam, lapisan air luar air itu bila bertemu dengan lapisan dalam gelas ini, itulah dipanggil makan, mengikut falasifah. Okey. Jadi kita sekarang ni, kita faham makan ini adalah tempat tu adalah yang mempunyai ruang dan masa. Mempunyai ruang, tempat. Jadi Allah Ta'ala juga tidak boleh disandarkan kepada tempat. Kerana apa? Wujud Allah Ta'ala itu tanpa tempat. Tempat itu sendiri dicipta, direka oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala itu berhajat kepada tempat, ketika Allah Ta'ala tidak mencipta tempat, di mana Allah berada? Sebab itu tak boleh disandarkan Allah Ta'ala di langit, di bumi, di air, di mana-mana saja tak boleh disandarkan Allah di mana-mana tempat. Dalam bumi, di luar bumi, di tepi bumi, di tengah bumi, di celah bumi. Tak ada di dalam, tak ada di luar. Habis itu, ada ke tak? Sebab apa kamu fikir ada ke tak? Sebab kamu fikir Allah itu jirim. Kalaulah Allah itu jisim ataupun jirim, dia tak boleh sama ada kalau tak luar, dalam. Kalau tak dalam, luar. Kalau tak kiri, kanan. Tak kanan, depan, belakang. Jadi yang kanan, kiri, depan, belakang itulah satu benda yang jisim. Adapun Allah Ta'ala ini bukan jisim, bukan jauhar, bukan araq. Tapi dia wujud. Wujud Allah bila makan. Allah wujud bila makan, tanpa tempat. Allah wujud bila zaman. Faham tak? Allah wujud tak berhajat kepada tempat. Tak? Allah wujud tidak berhajat kepada zaman, tidak berhajat kepada makan. Okey, cukuplah kat tu. Ini pening. Dan kedua makan, ketiga jihah. Jihah tadilah arah. Jihah hak masyhurnya jihatus sittah dia panggil, arah yang 6. Ini depan, kanan, kiri, belakang, bawah, atas. Faham tak? Jadi Allah Ta'ala itu tidak, dua perkara sini. Jihah ni, Allah Ta'ala tidak mempunyai jihah. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak berada di jihah. Mana-mana jihah. Dua perkara yang berbeza. Manusia ni, dia sendiri ada jihah. Dan dia berada di salah satu jihah. Manusia ni ada jihah atas kepala dia. Ada jihah bawah kaki dia. Jihah kanan, jihah kiri kanan, jari kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri. Sebab dia jisim. Bila ada jisim, automatically ada apa? Jihah. Kemudian manusia tadi, dia berada di mana-mana jihah. Di bawah langit, di atas bumi. Di Malaysia, di mana? Di bahagian Selangor, bahagian selatan, bahagian barat, timur dan sebagainya. Tapi kalau sebut Allah, Allah Ta'ala sendiri tidak berjihah. Allah Ta'ala tak ada bahagian atas. Kan? Allah Ta'ala turun ke dunia, Allah Ta'ala turun bahagian bawah saja, tak turun habis. Contoh. Mana boleh cakap macam tu? Tak? Allah Ta'ala turun separuh saja. Juz'iyat. Tak ada, Allah Ta'ala tak ada juz'iyat. Kita nak nafi tadi. Sebab Allah bukan jisim. Jadi tidak ada jihah. Dan Allah Ta'ala tidak ada jihah. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak duduk pada mana-mana jihah. Jadi yang ketiga, araq yang ketiga adalah jihah. Keempat, had serta nihayah.
Tengok balik. Had serta nihayah. Jangan baca had sirah apa pula nanti. Had serta nihayah. Had makna batas. Nihayah makna penghujung. Allah Ta'ala tidak ada had, tak ada batas. Kita ni ada batas lah. 165 inci, 165 itu batas kita. Nihayah penghujung dia situ. Lebar pula, berapa meter pula. Ada saiz kita. Had itu mana batasan, ada saiz dia. Dan bila ada saiz, dia ada nihayah. Kalau ada orang ada saiz, la nihayata lahu. Tak ada penghujung saiz dia. Saiz dia apa? Tak ada penghujung. Tak ada. Dan tak boleh juga kata Allah Ta'ala ada saiz, tapi la nihayata lahu. Ada saiz, tidak ada nihayah. Allah Ta'ala ada had. Ada saiz, tetapi tidak ada penghujung. Seperti mana lautan tak ada penghujung. Faham tak? Setiap benda atas dunia ada penghujung. Laut, luah-luah laut ada penghujung dia. Mata air yang keluar daripada sungai-sungai itu ada penghujung, ada punca dia. Kan? Faham tak? Jadi yang keempat, Allah Ta'ala arak itu adalah, bila sebut arak itu, dia nombor 4 adalah dia had serta nihayah, yakni penghujung, ending dia. Maka semuanya itu, bukan samanya maka semuanya itu, yakni 4 perkara tadi, zaman, makan, jihad dan had tadi, semuanya itu tentu barunya dan mahal kidamnya, mustahil kidamnya. Faham tak? 4 perkara itu adalah perkara yang baru. Semua baru tadi. Zaman, makan, arah, had tadi, semuanya itu baru dan muhal kidamnya. Dan mustahil kalau dia kidam. Mestilah dia hadis. Muhal, yakni mustahil dia kidam. Mestilah dia hadis. Mestilah dia didahului oleh Adam. Maka semuanya itu tentu baharunya. Semua itu. Dan muhal, mustahil kidamnya. Dan suci Allah Ta'ala daripada yang demikian itu. Daripada makan, daripada zaman, daripada jihad, daripada had. Allah Ta'ala bersih, suci, kosong daripada yang demikian itu. Wallahu a'lam. Dan tanda sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Apa tanda Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat mukhalafah lil hawadis? Itu sifat qidam. Yakni apabila Allah Ta'ala bersifat Allah Ta'ala dengan sifat qidam, maka tentu bersifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat mukhalafatul lil hawadis. Saya sebut awal-awal tadi kan. Tanda hak jelas bahawa Allah itu mukhalafah, bersalahan dengan makhluknya sekalian yang baru, adalah qidam itu sendiri. Faham tak? Qidam ni satu sifat yang mana tidak berkongsi dengan mana-mana makhluk dia. Kalau baqa', ada tak makhluk yang baqa'? Ada. Apa contoh? Neraka, syurga, arash. Ruh kita pun baqa' juga. Tapi dia panggil baqa' aridi. Baqa' apa? Baqa' dikarenakan Allah membaqa'kan kita. Faham tak? Tapi qidam, ada tak qidam aridi? Ada tak? Qidam ni satu sifat yang Allah Ta'ala tak kongsikan. Baik dari segi perkataan, baik dari segi hakikat, baik dari segi sifat, baik dari segi zat. Qidam. Tak ada makhluk yang sama-sama qidam dengan Allah. Masa ke? Masa ni sama-sama. Allah ada, waktu Allah ada tu dia pun dah ada. Sebab Allah pun kita tak boleh kata ketika mana Allah ada. Ketika mana Allah ada, maknanya itu bermula ya Allah. Sedangkan Allah itu qidam, tidak ada permulaan bagi Allah. Tahu-tahu ada, kita tahu Allah ada. Bila Allah ada, tak boleh tanya persoalan tu. Faham tak? Jadi 4 perkara arak tadi, zaman, makan, arah dan had tadi, dia tidak layak bagi Allah Ta'ala. Dan soalan berkenaan dengan 4 perkara itu bagi Allah Ta'ala batil, invalid, awal-awal lagi. Sebab tu tak boleh nak tanya Allah duduk di mana. Di mana Allah itu soalan not valid. Kan? Berapa dah umur Allah? Boleh tanya.
berapa dah umur Allah? Lama dah Allah ni kot. Tua dah kot. Kalau malaikat boleh tanya, berapa dah usia malaikat? Berapa dah usia Jibril? Boleh tanya. Lamanya. Syaitan lagi lah. Lama syaitan ni, banyak experience ni, tipu manusia ni. Budak Afif ni cara tipu dia. Orang alim ni cara tipu dia. Orang jahil ni cara tipu dia. Mutawif ini cara tipu dia. Scammer ini cara tipu dia. Scammer pun dia tipu lagi, syaitan ni. Sebab dia umur panjang, pengalaman banyak. Tapi Allah Ta'ala tak boleh kita kata Allah ini lama usia dia. Sebab kita nak hitung dengan apa lamanya Allah. Tak bermula pun Allah Ta'ala. La awwala lahu. Ajibnya Allah. Sebut subhanallah. Belajar bab qidam pun dah ajib tentang Allah ni. Jadi dia kata, tanda utama dan tanda sifat mukhalafatuhu lil hawadis itu sifat qidam. Yakni apabila bersifatnya Allah Ta'ala dengan sifat qidam, maka tentu bersifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Betul tak? Bila Allah Ta'ala bersifat qidam, dah tak unik dah Allah Ta'ala tu. Tak sama dah dengan makhluk dia. Sebab makhluk dia sifat hadis. Didahului oleh Adam, kemudian baru ada permulaan bagi dia. Di situ dah tak sama dah. Jadi tanda Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mukhalafah adalah qidam itu sendiri. Baik. Wallahu Ta'ala alam. Tadi masuk seterusnya, habis dah sifat mukhalafatul lil hawadith. Kita masuk pula qiyamuhu ta'ala bin nafsi wahdaniyah dan sifat wahdaniyah. Qiyamuhu bin nafsi, yakni dan keempat qiyamuhu bin nafsi. Qiyamuhu bin nafsi, adanya Allah Ta'ala dengan dirinya sendiri, dengan cara dia sendiri. Yakni tiada kehendak, yakni tiada murad Allah Ta'ala itu, tiada kehendak Allah Ta'ala itu kepada yang menjadikan dia. Itu maksud qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah Ta'ala tidak berhajat, tidak berkehendak kepada zat lain yang menjadikan dia. Yakni Allah Ta'ala tidak berhajat kepada mukhassis. Kita belajar dalam bab qiyamuhu ta'ala ni, kita nafikan dua perkara kan. Pertamanya, Allah Ta'ala ni bukan jenis sifat yang terpaksa tumpang sesuatu untuk ada dia. Seperti mana masing pada garam. Masing itu satu sifat, satu arak yang mana nak ada terpaksa tumpang cili. Pedas itu satu arak nak ada dia kepada terpaksa tumpang gula. Tapi Allah Ta'ala ni, dia bukan satu sifat yang mana terpaksa tumpang sesuatu jirim untuk ada dia. Pertama kita kena nafikan. Bila dalam bab qiyam itu masuk qiyamuhu ta'ala nafsi. Adanya Allah Ta'ala itu dengan diri sendiri. Itu maksud dia. Pertama, Allah Ta'ala bukan jenis sifat terpaksa tumpang orang lain nak ada dia. Seperti mana manis pada gula. Dan yang kedua, Allah Ta'ala itu bukan jenis zat yang terpaksa dicipta oleh zat yang lain. Seperti mana gula itu sendiri zat. Dia tak berhajat pada siapa untuk nak ada dia. Tak perlu tumpang siapa-siapa. Tapi nak ada dia tu, dia berhajat kepada mukhassis. Kepada siapa? Zat yang menciptakan dia. Sebab itulah sini dia kata qiyamuhu ta'ala binafsih, dan keempat qiyamuhu binafsih, yakni tiada dikehendak Allah Ta'ala, yakni tidak berkehendak Allah Ta'ala, tidak berhajat Allah Ta'ala itu kepada yang menjadikan dia kan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak berhajat sesiapa untuk menjadikan dia. Kalau Allah Ta'ala berhajatkan sesiapa zat lain untuk menjadikan dia, zat yang menjadikan Allah Ta'ala itu dia berhajat pada siapa pula? Kan? Sebab itu kita kena mati awah terus. Mati terus. Allah Ta'ala stop situ. Dia zat yang mana? Zat yang qadim. Berdiri dengan diri sendiri. Tidak ada siapa yang menjadikan dia. Itu dia. Maka sebab itu dia kata, tiada berkehendak Allah Ta'ala itu kepada yang menjadikan dia. Allah Ta'ala tak berhajat pada siapa untuk mencipta dia. Dan tiada berkehendak ia Allah Ta'ala kepada zat yang lain. Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat yang lain. Tak ada zat untuk dia ada, tak berhajat pada lain. Begitu juga untuk mencipta manusia, untuk memberi rezeki pada manusia dan perkara-perkara lain. Allah Ta'ala tak berhajat pada zat yang lain selain daripada dia. Dan tiada berkehendak ia Allah Ta'ala kepada zat yang lain. Dan tiada berkehendak ia, yang tidak berhajat ia Allah Ta'ala kepada tempat.
Allah Ta'ala juga tidak berkehendak, tidak berhajat kepada tempat. Tengok ni misal kata Allah Ta'ala sudah ada semenjak qadim. Kemudian Allah Ta'ala jadikan tempat. Zaman dulu, zaman sekarang, zaman akan datang. Jadi sebelum Allah Ta'ala jadikan 3 zaman ini, Allah sudah ada tak ada? Kalau kata Allah Ta'ala berhajat kepada zaman, 3 zaman ini, sebelum Allah Ta'ala cipta 3 zaman ini, di mana Allah Ta'ala? Sebelum Allah Ta'ala cipta 3 zaman ini, di mana Allah Ta'ala? Allah dah ada lah. Allah ada dengan cara dia. Senang. Allah ada dengan cara dia. Tanpa berhajat pada tempat, tanpa berhajat pada masa, tanpa pada arah, tanpa berhajat pada had. Fahim tu? Dan tiada berkehendak kepada tempat. Yakni erti qiyamuhu binafsihi itu. Erti sifat qiyamu ta'ala binafsihi itu racan, apa itu? Ungkapan daripada ghina yang mutlak. Ghina apa maksudnya? Ghina ni kaya yang mutlak. Ghina mana? Tak berkehendak, tak berhajat pada siapa secara mutlak. Kita belajar dulu Kifayatul Aid. Ghina Allah, ghina mutlak. Ghina kita ni ghina apa? Ghina muqayyad. Siapa ingat lagi? Ghina muqayyad. Orang yang di bawah berhajat kepada orang yang di atas. Itu masuk muqayyad. Orang yang di atas berhajat kepada lebih atas. JKKKK berhajat kepada ketua cawangan dari segi UMNO. Ketua cawangan berhajat kepada MB. MB berhajat kepada PM. PM berhajat kepada Sultan. Sultan berhajat kepada siapa pula? Berhajat kepada rakyat. Itu dia jadi dor lah. Dor, telur ayam. Jadi itu ghina muqayyad. Adapun ghina Allah, ghina mutlak. Tak terkait dengan siapa-siapa. Allah Ta'ala ini kaya dia, berlepas diri dia Allah Ta'ala ini tidak terkait dengan siapa-siapa. Itu dia panggil ghina mutlak. Jadi qiyamu ta'ala binafsi ini rajan, yakni statement, ungkapan daripada ghina yang mutlak, yakni kaya semata-mata. Kaya semata-mata, tidak bergantung, berhajat, terkait dengan siapa-siapa. Faham tu? Dia tidak seperti sifat yang berhajat kepada zat untuk dia tumpang, dan dia tidak seperti mana-mana zat yang mana nak ada dia perlu ada Allah untuk mencipta dia. Allah Ta'ala tidak berhajat pada siapa-siapa untuk mencipta dia, kerana Allah Ta'ala itu zat yang qadim. Boleh insyaAllah. Dan kelima wahdaniyah. Sikit-sikit ada macam. Tapi inti-inti belaka. Dan kelima, sifat terakhir daripada salbiyah ini, wahdaniyah. Esa tunggalnya Allah Ta'ala. Wahdaniyah. Esa. Wahdaniyah yakni tiada yang dimenduai dalam zatnya. Allah, bahasa apa ni? Tiada yang dimenduai, yang mana? Tiada yang mengongsikan, tiada yang dikongsikan dalam zatnya. Wahdaniyah ni, yakni tidak ada yang mensyarikat, tidak ada zat lain yang berkongsi dengan Allah Ta'ala dalam zatnya. Dari segi aspek zatnya, wahdaniyah ni kalau terjemah secara bahasanya adalah berbilang-bilang. Kalau kita mengaji dalam Ummul Barahin, kita dah mengaji 2 kali dan kita telah lupa pun, alhamdulillah. Wahdaniyah itu makna la saniya lahu, tidak ada dua baginya. Kenapa? Bila kita nafi 2, ternafi 3, 4 dan seterusnya. Faham tak? Jadi wahdaniyah ni asa, maknanya ada muta'addud. Senang kita letak ada muta'addud, mana tiada berbilang bila sebut tiada berbilang, 2 berbilang-bilang, 3 berbilang-bilang, 4 berbilang-bilang, 100, 1000, 1 juta pun berbilang-bilang. Jadi ada muta'addud, tidak berbilang-bilang. Itu masuk asa. Jadi tidak berbilang-bilang tadi, baik pada zat, tidak berbilang-bilang Allah Ta'ala pada zat, hanya satu, qul huwallahu ahad. Tidak berbilang-bilang pada sifat Allah Ta'ala, tidak berbilang-bilang dalam af'al, perlakuan, perbuatan Allah Ta'ala. Faham tu? Tengok wahdaniyah. Dan kelima wahdaniyah, yakni esa, tunggal.
yakni tiada yang dimenduai dalam zatnya, yakni tidak berbilang-bilang dalam zatnya, dan sifatnya tiada berbilang-bilang pada sifatnya, yakni ahad, wahdaniyah fi zat, wahdaniyah fi sifat. Dan af'alnya tiada berbilang-bilang pada af'alnya, yakni yang buat segala-galanya hanyalah Allah. Senang. Kita belajar wahdaniyah ni kita nafi semua dah. Dan wahdaniyah dalam zatnya itu dua perkara. Kalau golongan sufi dia tambah satu lagi, wahdaniyah fi asma', wahdaniyah fi zat, wahdaniyah fi sifat, wahdaniyah fil af'al, wahdaniyah fil asma', pada nama Allah Ta'ala. Asa pada nama. Nama boleh saja berkongsi pada zahir, boleh nama berkongsi pada zahir. Khalik, ada orang tak nama Khalik, kan? Tapi sama ke dari segi hakikat? Jauh. Usahakan Allah dengan makhluk kita sama kita saja, kan? Bila sebut Farid, sama ke dengan Farid jual air tebu? Sama ke Farid yang buat kerja lain dengan Farid yang mengaji di MTRS contoh, kan? Jadi berkongsi dari segi nama, tak sama dari segi hakikat, kuniyah, kunhu atau huyah dia, hakikat dia. Dan kelima wahdaniyah, yakni tiada yang dimuduai dalam zatnya dan sifatnya dan af'alnya, dan wahdaniyah di dalam zatnya itu dua perkara. Kalau sebut wahdaniyah esa pada zat itu, dia melibatkan dua perkara. Itu dia. Pertama, bila kita sebut wahdaniyah fi zat, pertama menafikan barang sesuatu. Betul-betul ni. Menafikan barang sesuatu yang muttasil, seperti bersusun-susun dalam zatnya. Bila kita sebut wahdaniyah fi zat, dia menafikan dua perkara. Pertama, kita menafikan barang sesuatu yang muttasil. Muttasil ni yang bersambung-sambung, yang bercantum-cantum di dalam zat Allah Ta'ala, seperti bersusun-susun dalam zatnya. Kita ambil zat kita ni, zat yang bercantum-cantum daripada banyak juzuk-juzuk. Juzuk tangan, dua tangan, juzuk paha, juzuk betis, juzuk kaki, perut, mata, hidung, telinga. Jadi bersusun-susun juzuk-juzuk itu membentuk satu kul yang dinamakan jisim. Faham tu? Jadi bila sebut wahdaniyah fi zat, kita menafikan, kita ingin menafikan yang zat Allah itu bukannya zat yang bersusun-susun, bercantum-cantum daripada banyak juzuk. Faham tu? Sebab tu dia kata, pertama menafikan barang sesuatu yang muttasil. Muttasil mana? Bersambungan, bercantuman. Seperti bersusun-susun segala juzuk-juzuk, molekul-molekul, zarah-zarah, darah-darah di dalam zatnya Allah Ta'ala, seperti mana bersusun-susunnya perkara tadi dalam zat kita. Betul tak kita bersusun-susun? Itu pertama. Kedua, menafikan barang sesuatu yang munfasil. Jadi pertama tadi dia panggil menafikan kam muttasil. Banyak kali dah kita belajar, 3 kitab dah kita belajar ni. Kam muttasil. Yang ni kam muttasil ni, kita nak menafikan 3 kam, 6 kam kan? Kam pertama, kam muttasil pada zat. Maknanya kita nak menafikan yang zat Allah Ta'ala itu zat yang bersusun-susun, bercantum-cantum daripada banyak juzuk-juzuk. Seperti mana zat kita yang bersusun, bercantum daripada banyak juzuk-juzuk, itu dipanggil kam muttasil pada zat. Yang kedua, kam munfasil pada zat. Apa kam munfasil pada zat? Dia sebut kedua, menafikan barang sesuatu yang munfasil. Munfasil yang berpisah, yang berasingan. Munfasil ni yang berasingan. Faham tak? Tengok dalam diri saya ni banyak juzuk, tangan, kaki, paha, betis sebagainya, maka bercantum, muttasil, bercampur-campur, bercantum-cantum, wujudlah saya satu individu. Tapi di luar saya ni, selain daripada saya ni, Hakim, Haris, Asrul dan sebagainya ni, dia munfasil, berpisah, individu lain pula. Faham tak? Jadi dari segi muttasil dalam diri saya pun, saya nak kena nafi dalam diri Allah. Contohnya kita nak bagi faham, kita nak nafi juga kam
muttasil maknanya kita nak nafikan Allah Ta'ala itu zat yang bersusun bercantum-cantum daripada banyak juzuk sehingga terbentuk sebuah zat. Itu tidak bagi Allah. Yang kedua, kita nak menafikan barang sesuatu yang berpisah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barang sesuatu yang berpisah daripada Allah Ta'ala itu zat dia sama dengan Allah Ta'ala. Itu pun kita nak nafi. Zat dia sama dengan Allah Ta'ala. Macam mana zat Allah Ta'ala kita tak tahu. Tapi kita letak dalam fikiran kita zat sesuatu daripada Allah Ta'ala. Ada zat lain yang mana zat dia sama dengan Allah Ta'ala. Walaupun kita tak tahu zat Allah Ta'ala macam mana, kita dalam hati kita ada satu zat lain yang mana dia punya zat itu sama dengan Allah Ta'ala. Walaupun zat dia tidak tersusun, tak bercantum daripada banyak juzuk pun. Itu pun tak boleh. Itu maksud menafikan kam munfasil pada zat. Jadi wahdaniyah fi zat menafikan dua perkara. Kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat. Wahdaniyah fi sifat juga menafikan dua perkara. Kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat. Okey, kita pergi pada sifat pula. Kita habis dah dua perkara. Kedua, menafikan barang sesuatu yang munfasil, yakni yang berpisah. Yakni diterangkan lagi, menafikan barang yang menduai dalam zatnya. Yakni menafikan barang sesuatu yang berkongsi dalam zatnya, yakni sesuatu yang lain selain daripada Allah Ta'ala ni. Kalau kam muttasil tadi dalam diri Allah Ta'ala, walaupun kita tak boleh sebut dalam diri Allah Ta'ala, tak ada dalam luar, bagi nak bagi faham. Faham tak? Macam saya cakap tadi, saya ni Aswadi ni, ini satu individu saya, dan tuan-tuan ni individu yang lain daripada saya. Itu dipanggil munfasil. Yang dalam diri saya ni panggil muttasil. Tangan apa bercantum semua ni muttasil. Faham tak? Jadi kita nak menafikan kam muttasil pada zat, kita nak menafikan yang dalam ni, dari segi interior dia panggil. Dari segi interior tu Allah Ta'ala tidak bersusun-susun, tidak bercantum-cantum. Dari segi eksteriornya tidak ada zat lain yang mana zatnya itu sama dengan zat Allah Ta'ala. Itu kam munfasil. Boleh lagi? Boleh insya-Allah. Interior, eksterior pula kita guna. Setengah ustaz ni marah pula apa dah. Allah Ta'ala ada interior, ada eksterior pula. Nak bagi faham. Tak? Sebabnya nak cerita muttasil ni barang dalaman. Barang dalai. Barang dalai kau marah pula macam lembu pula. Ada hati, ada limpa pula. Eksterior ni, munfasil ni barang yang berpisah daripada Allah Ta'ala. Tak? Okey, terusnya. Dan wahdaniyah dalam sifat. Yang ni wahdaniyah fi sifat pula itu. Dan wahdaniyah dalam sifat itu. Dua perkara pula. Yang ni dua perkara nak kita nafi pula. Wahdaniyah fi zat, dua perkara kita nafi. Kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat. Nak kena tulis ke? Dulu kita tulis dah sekali, cukup dah. Dan wahdaniyah dalam sifat itu. Yang ni wahdaniyah pada sifat itu. Dua perkara pula. Yang ni dua perkara pula kita kena nafi. Pertama, menafikan bersusun-susun dalam sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa maksud bersusun-susun dalam sifat Allah Ta'ala? Maknanya Allah Ta'ala, faham molek ni, Allah Ta'ala hanya mempunyai satu sifat pada setiap sifat. Tidak bersusun-susun sifat tadi. Apa maksud? Kalau Allah Ta'ala dalam sifat makni ada 7 sifat kan? Qudrah, iradah, ilm, hayah, basar dan sebagainya. Allah Ta'ala hanya ada satu qudrah saja. Dengan qudrah tadilah Allah Ta'ala mengada dan meniadakan. Faham tak? Tidak ada 2, 3 qudrah. Faham tak? Tidak ada 2 dan 3 qudrah. Itu masuk menafikan kam muttasil pada sifat. Bila sebut menafikan kam muttasil pada sifat, kita nak nafi yang Allah Ta'ala itu sifat dia bersusun-susun. Susun sifat mana? Sifat dia banyak. Banyak dari segi setiap sifat. Bukan nak menafikan Allah itu tak banyak. Jadi mengapa kita mengaji 20 sifat ni? Kan 20 sifat tu dah banyak. Patut mengaji satu sifat sudahlah. Dengan satu sifat tadi Allah berkedrah, dengan satu sifat Allah berkehendak, dengan satu sifat Allah mengetahui, dengan satu sifat. Kan senang. Seperti mana Mu'tazilah. Mu'tazilah tu dia kata Allah Ta'ala itu berkuasa bizatih. Melihat bizatih dengan zatnya sendiri. Mendengar dengan zatnya sendiri. Bukan mendengar dengan sifat sama' dengan melihat. Bukan melihat dengan sifat basar. Bukan mengetahui dengan sifat ilmu. Kononnya untuk menafikan ta'addud qudama. Menafikan, kalau kata banyak sangat, ni Tuhan bahagian mengetahui. Jadi banyak Tuhan, ni Tuhan ilmu. Pahaman dia.
Ini Tuhan nak mengetahui tentang maklumat, ini Tuhan nak membuat manusia, ini seolah-olah dalam Tuhan tu banyak Tuhan, dia kata. Itu Mu'tazilah. Sebab tu dia nafikan sifat ma'ani, dia kata Allah Ta'ala berkuasa melihat dan sebagainya dengan zatnya sendiri tanpa sebarang sifat. Jadi dia tolak sifat ma'ani. Itu Mu'tazilah. Faham tak? Lupakan Mu'tazilah. Yang hari ni kita nak faham bila kita kata nak menafikan kam muttasil pada sifat, kita nak nafi yang Allah Ta'ala itu ada banyak sifat pada setiap satu-satu sifat. Kita nak nafikan Allah itu ada 2 atau 3 sifat kudrah. Nak nafikan Allah itu ada 2 atau 3 sifat iradah, ilm, sama, basar, hayah, kalam dan sebagainya. Setiap sifat-sifat itu hanya ada satu saja. Itu masuk kam, menafikan kam muttasil pada sifat. Dan yang kedua, nak nafi apa pula? Dan dua perkara. Dan kedua, menafikan barang yang menduai dalam sifat Allah Ta'ala. Mana tadi kedua? Pertama, menafikan bersusun dalam sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kedua, menafikan barang yang lain. Ini barang yang lain ni. Yang menduai maknanya yang berkongsi dalam sifat Allah Ta'ala ni dari dalam konsep eksterior pula. Maknanya selain daripada eksterior, maknanya munfasil. Apa maksud kam munfasil pada sifat? Yang mana kita nak menafikan ada zat lain selain Allah Ta'ala. Tengok, selain itu maksud eksterior lah. Selain Allah Ta'ala yang mempunyai sifat seperti mana sifat yang ada pada Allah. Kalau Allah ada kudrah tadi, zat lain pun ada kudrah seperti Allah Ta'ala. Kalau Allah ada ilmu, ada juga zat lain yang mempunyai ilmu seperti mana ilmu Allah Ta'ala. Sini kita nafi awal-awal dah ni. Kita nafi dah. Para wali tidak ada ilmu seperti mana ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta sehinggakan Sayyidul Qaunain sekalipun, tanpa mengurangkan adab, Nabi SAW pun tidak mempunyai ilmu seperti mana adanya ilmu Allah Subhanahu. Kita nafi di mana tu? Kam munfasil pada sifat. Faham tak? Kam munfasil pada sifat. Yang mempunyai ilmu seperti mana Allah Ta'ala hanyalah Allah Ta'ala. Yang berkudrah hanyalah Allah Ta'ala. Adapun kepada Nabi, kalau diberi ilmu, itu ilmu dia panggil bukan ilmu bizatih, tapi itu ilmu bil amba'i. Ilmu bil a'ta, ilmu dikurnia Allah Ta'ala. Ilmu apa? Bil a'ta, dikurnia. Nabi tak ada ilmu sendiri. Nabi SAW bukan dapat ilmu bizatih, tapi bil a'ta'i, dikurnia oleh Allah Ta'ala. Ini bahas panjang juga ni. Adakah Nabi SAW mempunyai ilmu ghaib? Alimul ghaib. Boleh tak kita nisbah pada Nabi? Tak boleh. Alimul ghaib wa syahadah hanyalah nisbah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun pada Nabi SAW, kita kena boleh ucapkan dengan ungkapan amba'a bil ghaib. Maknanya diberitakan benda ghaib. Banyak kisah-kisah yang berlaku, sirah-sirah kalau kita kutip. Ada ketika mana Allah Ta'ala sampaikan dengan wahyu, Nabi tahu. Satu ketika Nabi nak pergi kepada orang Yahudi, Nabi bersama Abu Bakar dan beberapa sahabat lagi nak pergi mesyuarat dengan Yahudi. Yahudi buat plan jatuhkan tempat pusing gandum tu daripada atas atap. Jadi Nabi telah diberitahu dengan wahyu, Nabi bangkit pada situ. Bila tengok Nabi bangkit, Nabi seolah-olah nampak nak pergi tandas ke mana. Sahabat tengok tunggu lama sangat, Nabi tak bangun. Sahabat pun bangun pula. Rupanya Nabi dah balik Madinah. Jadi plan mereka nak jatuhkan benda berat atas kepala Nabi dan sahabat fail. Kenapa? Diberitahu dengan perantaraan bukan ilmu ghaib. Ada ketika mana Allah Ta'ala tak bagi tahu, seperti mana kisah ifk hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sebulan baru Allah Ta'ala turunkan wahyu nak clearkan bahawa Aisyah itu suci. Sebelum itu Nabi tanya Ali, pergi tanya sahabat, pergi tanya Barirah, apa itu hamba perempuan Aisyah. Dan satu orang sahabat, semalam kita mengajar Bukhari, satu orang sahabat Asim bin Sabit, tak silap, bila dia tangkap oleh para musuh, dia berdoa pada Allah Ta'ala, Allahumma akhbir an nabiyyika, ya Allah, kau sampaikanlah kepada Nabi kamu, yakni kau sampaikanlah hal berita kami ni kepada nabimu. Jadi kalau Nabi SAW alimul ghaib, kenapa perlu doa ya Allah kau sampailah kepada Nabi? Doa terus kepada Nabi lah.
Wahai Nabi, aku sedang senang. Malah tak payah doa, wah Nabi tahu. Kan? Jadi kena ingat perkara ni benda halus. Jadi kalau kita terlampau ekstrim sangat, seolah-olah kita menafikan pula. Nabi sudah tentunya Nabi itu diberi ilmu yang sempurna, awalin ilal akhirin, yang sempurna, lebih sempurna daripada segala makhluk ilmu. Wa 'allaka ma lam ta'lam. Dalam Al-Quran sebut, aku akan ajar kamu ilmu yang mana kamu tak tahu. Makna Nabi SAW ada ilmu yang kita tak tahu. Nabi SAW kata kepada sahabat, "Lau ta'lamuna ma a'lamun." Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, lau ta'lamuna ma a'lamu. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan. Sudah tentu kamu banyak menangis dan kurang ketawa. Mana Allah Ta'ala bagi banyak ilmu-ilmu gaib ni. Nabi ada setengah-setengah kes Nabi dengar, seksa kubur, ada setengah-setengah kes Nabi tahu. Macam tadilah. Jadi Nabi ni duduk senyum depan sahabat, Nabi duduk bergembira depan sahabat tu, Nabi zuhud banyak dah. Kalau kira Nabi duduk sorang-sorang. Sebab apa? Dengar macam-macam ilmu gaib dan sebagainya. Tapi hikmahnya Nabi tetap bergaul bersahabat dengan para sahabat. Faham tu? Okey, habis itu. Kedua, menafikan sesuatu yang munfasil, yakni menafikan barang yang menduai dalam zatnya. Tadi wahdaniyah dalam sifat itu dua perkara. Pertama, menafikan bersusun, yakni menafikan muttasil pada sifat, yakni Allah Ta'ala hanya memuji satu sifat dalam banyak-banyak sifat. Kedua, menafikan barang yang menduai dalam sifat Allah Ta'ala. Ini dari segi, dia tak sebut sini, ini dari segi munfasil, dari segi eksterior. Yakni tidak ada zat lain yang mana sifatnya sama dengan sifat Allah Ta'ala. 7 sifat ma'ani itu sama sifat dia dengan sifat Allah Ta'ala. Dan wahdaniyah dalam af'al itu menafikan sesuatu iaitu dua perkara. Menafikan sesuatu iaitu dua perkara. Yang dinafikan itu dua perkara pula. Wahdaniyah fil af'al. Pertama, dalam banyak-banyak kitab dia tak menafikan kam muttasil pada af'al. Malah mereka setuju kam muttasil pada af'al. Tapi kitab ni dia nafikan dua-dua. Kam muttasil pada af'al dan kam munfasil pada af'al pun dia nafi. Banyak kitab kita mengaji seperti Ummul Barahin, Fathul Awam, Faridatul Fara'id. Farid dua-dua. Betul lah jawapan. Dua-dua juga. Dua-dua. Dia menafikan dua-dua seperti mana kitab ni. Tapi tak apalah, kita mengaji kitab ni kita nafikan dua-dua. Jadi dalam kam muttasil pada af'al juga dia nafi dua-dua juga. Pertama, wahdaniyah dan af'al itu menafikan suatu iaitu dua perkara. Pertama, menduai, yakni berkongsi akan af'al Allah Ta'ala dalam menjadikan atau meniadakan. Ini kamu fasih ni. Menduai akan af'al Allah Ta'ala dalam menjadikan atau meniadakan. Yakni ada zat lain lagi selain daripada zat Allah Ta'ala di luar sana yang berbuat, yang melakukan seperti mana Allah Ta'ala melakukan. Tak? Contohnya dalam melahirkan anak, kita pergi pada kubur, minta pada Tok Wali mana-mana, minta direct tanpa tawassul dan sebagainya, tiba-tiba dapat anak. Jadi kita i'tikad bahawa wali itu jugalah yang mencipta anak kita. Jadi kita i'tikad bahawa ada zat lain selain zat Allah Ta'ala. Dari segi apa? Takhlik, mencipta manusia ini, maka kita telah syirik pada Allah Ta'ala dalam bab takhlik tadi. Faham tak? Jadi kita kena menafikan kan munfasil pada af'al. Segala perbuatan mengadakan ataupun meniadakan, menghidupkan atau mematikan, memunafaat, memberi mudarat, memberi hina, memberi mulia, hanyalah perbuatan siapa? Perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malah bukan itu saja, perbuatan kita yang kita nampak secara zahir ini, berdiri kita, duduk kita, bangun kita, makan kita, kenyang kita, tidur kita, segala perbuatan kita ni, tangan duk bergerak-gerak tu, hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kita ini hanyalah dari segi apa? Dari segi adat, kebiasaan saja, tak lebih daripada kasab dan ikhtiyar. Jadi kita dalam wahdaniyah fil af'al ni, kebanyakan ulama kata kita menafikan kam munfasil pada af'al. Kam muttasil pada af'al itu mereka ikhtilaf. Ada mereka tak menafikan, dalam kitab ni mereka menafikan.
Tengoklah kita. Tapi bahas ni tak habis ni. Kita bacalah juga. Kedua, menafikan barang yang mendawai dalam sifat Allah Ta'ala dan wadiyah. Pertama, mendawai akan af'al Allah Ta'ala. Yang ini mendawai berkongsi akan af'al Allah Ta'ala dalam menjadikan ataupun meniadakan. Menjadikan tadi lah, sama ada menjadikan mulia kepada hina, menjadikan hina kepada mulia, meniadakan mulia kepada hina, contoh. Menjadikan ada kepada tiada, tiada kepada ada, menjadikan tiada membakar kepada membakar. Tisu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un. Terjelik. Ada nak sudi ke dalam ni? Baik, sambung. Apa cakap tadi? Kedua, menafikan barang yang menduai dan sifat Allah. Dan wahdaniyah dalam af'al itu, nafi dua perkara. Pertama, dan kedua, menafikan barang yang sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala dengan memberi bekas ia. Barang sesuatu dengan adatnya atau dengan kuatnya, insya-Allah Ta'ala lagi akan datang bicaranya dalam masalah iftikarul alam. Yang kedua ni, kam muttasil pada af'al ni, seperti mana saya cakap tadi, ada ulama tak sentuh pun perkara ini. Tapi dalam kitab ni dia sentuh, dia kata apa? Menafikan barang sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala dengan memberi bekas. Yang ni, memberi bekas, apa maksud memberi bekas? Mengada dan meniadakan. Seperti mana api tidak boleh memberi bekas, apa maksud? Api tidak boleh mengadakan tiada pembakaran kepada ada pembakaran. Pisau tak boleh memberi bekas, apa maksudnya? Pisau tidak boleh memberi daripada tiada terpotong kepada terpotong. Nasi tidak boleh memberi bekas, apa maksud? Nasi tidak boleh mengadakan daripada lapar kepada kenyang dan sebagainya. Jadi selain pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada siapa yang boleh beri bekas, yakni kesan. Dengan memberi bekas ia. Barang sesuatu dengan adatnya, barang sesuatu dengan adatnya atau dengan kuatnya. Baik secara adatnya, baik secara kekuatan yang Allah bekal padanya. Sekarang ni api itu membakar. Kita kata api itu membakar di atas jalan sebab musabab saja. Disebabkan ada api, maka terbakarlah. Maka itu atas jalan adat kebiasaan, bukan atas jalan hakikat. Hakikatnya siapa yang membakar? Dalilnya ketika mana Ibrahim AS dihumban dalam api, adanya api, tidak adanya membakar. Faham tak? Tidak atas jalan adat dan tidak juga di atas jalan kuat tadi. Tidak juga Allah Ta'ala letak kekuatan pada api. Bila mana ada api, maka kekuatan yang Allah bekal kepada api itu, maka terbakarlah Ibrahim AS. Tidak juga. Kerana apa? Dalam akidah kita ni, Allah Ta'ala yang mencipta api, Allah Ta'ala yang mencipta ihraq, membakar itu. Dan hangusnya sekeliling yang terkena api itu juga Allah Ta'ala yang menciptanya. Faham tak? Habis tak apa guna kita? Kita ni atas jalan asbab, atas jalan ikhtiar dan atas jalan kasab saja. Faham tak? Habis itu apa guna kita makan ubat apa semua? Apa guna kita makan nasi apa semua? Sebab dunia ni darul imtihan. Dunia ini adalah Allah Ta'ala sebut, waja'alna kulli syai'in sababa. Kami jadikan segala sesuatu atas dunia ini ada sebab dia.
Ada sebab dia. Salah ayat lain Allah Ta'ala sebut, ma asabakum min musibatin apa? Zaharal fasadu fil bari wal bahr fabima kasabat aydikum. Ini sebab. Jadinya zahirnya kefasadan, kerosakan atas muka bumi, di laut dan di darat ini, fabima kasabat aydikum, adalah disebabkan kerana tangan-tangan kamu. Itu jalan hakikatnya siapa yang turunkan? Allah Ta'ala yang turunkan. Sebab kita. Kan? Jadi yang memberi bekas, yang menurunkan sesuatu, hakikatnya Allah Ta'ala. Daripada tiada apa-apa, tiba-tiba ada. Kita duduk saja-saja, tiba-tiba mari angin, puting beliung. Daripada tiada apa, ada. Siapa yang mengadakan? Siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang tak ada sebab pun. Itu yang kita kena iktikad dalam hati kita. Sebab itu dia kata, kedua menafikan barang yang menduai dan kedua menafikan barang sesuatu selain daripada Allah Ta'ala dengan memberi bekas. Beri bekas masuk mengada ataupun ada. Ia barang sesuatu dengan adanya atau dengan kuatnya, insya-Allah Ta'ala lagi akan datang bicaranya dan dalam masalah iftikar alam pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bab ni kita sentuh akan secara panjang, secara detail nanti dalam masalah apa dia panggil iftikar alam kepada Allah. Yang ini berhajatnya alam pada Allah Ta'ala ni. Semua alam ini berhajat pada Allah Ta'ala. Duduk, diam kita, bangun kita, semua berhajat. Perbuatan ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak? Dalam masalah itu kita sentuh secara detail nanti. Dan kata setengah ulama erti wahdaniyah dalam af'al itu kita sambung insya-Allah Ta'ala. Cukup dulu malam ini. Kita bagi masa 5-10 minit untuk takrah dan kita semai insya-Allah.